Assalamualaikum, selamat petang. Okey, ni buah durian Musang King. Jualan terus dari kebun, beli terus bawah pokok bukan beli kat gerai ni. Dia terus beli bawah pokok, boleh makan terus kat sini. Okey. Musang King, buah besar buah besar ni. Buah besar ni harga dia RM12 sekilo. RM12 sekilo. Buah besar bukan buah kecil Kalau yang kecil tu baru RM10 je kita jual. Yang besar kita jual RM12 sahaja. Okey, ada durian kahwin IOI D24, D2, harga dia RM7 RM7 sekilo. Okey. Durian kahwin, kampung kahwin, durian kampung RM5. Durian kahwin RM6. Durian kahwin D2, D24, IOI. Itu harga dia RM7 saja. Okey, terus beli dekat kebun Raf Durian Farm, Bandar Temeloh. Dari Tor Temeloh 3 minit saja Dari Tor Temeloh 3 minit saja. Okey, ni Blackthorn Blackthorn baru nak start gugur. Okey, baru nak start gugur, insya-Allah esok ada. Okey, untuk petang ni kita jual murah-murah je. Okey, ni buah-buah durian dah start gugur. Untuk buah lain kita ada tembaga, kita ada motong, kita ada yang sini pun Blackthorn. Yang sini juga pun Blackthorn. Okey, tuan-tuan boleh datang terus petang ni. Untuk petang ni tuan-tuan boleh pilih semua buah baru, semua buah hari ni punya. Untuk buah petang ni sahaja. Okey, untuk buah yang pagi tadi semua orang dah ambil. Okey, ni Blackthorn lagi. Okey, banyak lagi buah. Okey, tuan-tuan nak tengok lagi buah apa yang ada. Okey, saya pergi kat kawasan sini. Okey, kita ada Musang King. Pokok Musang King, Blackthorn. Okey. Okey, ni pun Blackthorn lagi. Ni banyak lagi Blackthorn, banyak buah kali ni. Tuan-tuan boleh rasalah buah Blackthorn kali ni kita jual murah. Kalau tak yang bulan 1 itu hari, kita jual 15 RM15. Okey, kali ni mungkin harga jatuh. Untuk Blackthorn, Musang King memang jatuh Jualan terus kat kebun. Untuk kali ni Blackthorn, Musang King murah, mampu belilah. Okey. Okey, untuk harga Blackthorn 14 sekilo. Untuk Musang King 12 kilo. Untuk buah Musang King kecil RM9 sekilo. Untuk durian kahwin IOI D24 kita jual harga RM7 sahaja. Okey. Okey, kita tengok buah kampung isi cantik-cantik. Harga dia RM5 sekilo. Kalau buah yang kurang cantik durian kampung tu, yang tak mantap tu, kita boleh kira-kira harga lagi jadi RM4. Okey, kalau tuan-tuan nak berniaga, tuan-tuan boleh roja Kalau nak berniaga boleh roja. Kalau kata nak buah buat tempoyak pun boleh roja. Kali ni buah buat tempoyak memang banyak. Memang murah lah. Okey, kalau untuk buah cai lamsam, saya kira RM3.5 sahaja. Itu buah cantik. D24, IOI, itu buah cantik-cantik bukan buah yang tak boleh makan langsung. Boleh makan, memang cantik-cantik buah dia. Okey.